Sahur. Sahur. Nameh, ni makan tahu. Jangan lupa baca niat apa semua tu. Okey? Mak nak pergi kerja ni, lambat dah ni. Okey? Alright, jangan tidur. Baik. Okey. Ini Amir. Amir ni anak murid saya. Jadi memang terkenal di kalangan kami cikgu. Terkenal sebab apa? Terkenal sebab kenakalan dia. Tapi nakal-nakal pun solat tak tinggal. Akbar. Ini kawan-kawan Amir. Pun sama. Suka kacau murid yang lain. Terutama Syafiq. Tengok tu. Kesian si Syafiq. Kenakalan Amir dalam kelas selalu buat kami cikgu pening kepala. Okey kelas. Okey, hari ini kita akan belajar tentang penambahan dan penolakan matriks. Oi, baru pukul berapa ni? Kau dah bising dah. Amir! Tidur. Amir! Tak siap kerja. Amir! Tidur lagi. Aduh, apa lagi ni? Kasih can lah cikgu. Ini lagak cikgu. Amir! Sampailah satu hari tu, Sedapnya. Kalau dapat ni, aku bedal cukup. Sabar, Mi. 8 jam je lagi. Lesap. Mulalah episod cikgu-cikgu komplain biskut raya lesap. Mana ada biskut raya, ada budak-budak tu. Mana ada budak-budak tu, biskut pun hilang. Tak kisahlah. Kat bilik guru ke, kat koperasi sekolah pun, lesap. Apa sebenarnya plan geng Amir ni? Kau nak apa lagi? Tak cukup ke kau dah kacau aku banyak kali? Apa kita orang nak? Kita orang nak bagi ni kat kau. Apa benda ni? Nah, aku pun ada benda nak bagi kau. Ambil lah. Kau nak bagi aku juga? Belanja kita orang ni. Amir! Kamu semua ni kacau Syafiq lagi ke? Kenapa dengan kuih-kuih raya tu? Tak puasa ke? Cikgu Safia. Tak, kita orang nak bagi benda ni ke Syafiq. Betul ke Syafiq? Mereka tak bully kamu? Betul cikgu. Dia orang tak boleh saya. Tapi dia orang bagi biskut raya pada saya. Oh, ini kerja kamu sebenarnya. Patutlah tadi cikgu nampak kamu dekat PPKI tu tengah buat apa. Sebenarnya, niat kamu tu betul. Cuma cara kamu tu yang salah. Sekolah sebenarnya ada cara untuk bantu murid-murid yang susah. Tapi, kalau kamu buat salah, tetap salah. Jadi sekarang ni cikgu nak kamu pulangkan balik kuih-kuih yang kamu ambil tadi. Dan cikgu akan ajar kamu cara yang betul. Kita orang minta maaf cikgu. Dan kami akan pulangkan semua kuih yang kita orang dah ambil. Alhamdulillah, sebenarnya saya bangga dengan kamu semua. Inilah yang dikatakan semangat Ramadan. Kita berkongsi rezeki dan kita berkongsi kasih sayang. Oh, jadi inilah kisah Amir dan geng biskut raya. Alhamdulillah, Ramadan kali ini banyak mengajar kami tentang satu perkara. Yang Aidilfitri ni sebenarnya lebih bermakna kalau kita kongsi bersama.